Dia tak masak ke? Dia cerewet sikit bab makan. Saya ada setengah masakan je yang saya atur. Contohnya masakan awak. Oh, so boleh tak Ustaz tak ikut? Ustaz tak takut ke? Kalau isteri Ustaz tahu, takut ke apa? Ajak awak teman makan je pun. Oh my god, Rin. Takkan dia nak marah? Seram kan? Cuba kalau Ustaz tampak isteri Ustaz pergi makan dengan lelaki lain, apa Ustaz rasa? Mana boleh isteri buat macam tu? Mestilah saya marah. Tahu pun saya kan lelaki. Sudah mula guys, buaya dia guys. Awak boleh jadi tak apalah Ustaz. Saya rasa baik Ustaz ajak isteri Ustaz je makan. Betul tu guys, betul. Tak best lah isteri saya tu dah ni betul-betul cerewet ni. Malu orang tengok. Lain lah kalau dengan awak. Boleh ya? Saya tak ambil, tak boleh. My god guys, ni Ustaz ni memaksa guys. Jual mahal betul lah ya awak. Saya ni dah lah orang hormat, orang kaya lagi. Semua nakkan saya. Awak kira beruntung sebab saya chat awak. Saya ni setakat nak cari orang lain senang sangat. Nak kahwin 2-3 orang pun tak ada masalah. Oh, sampai hati ya abang berkata dengan orang lain. Saya viralkan ni. Janganlah jatuh aib saya. Nah kan, tahu jatuh, lepas tu buat macam ni. Abang,